Setiap kali musim pilihan raya, isu kos sara hidup mesti jadi bahan kempen. Janji sana, janji sini. Ada yang janji harga minyak turun. Ada yang janji harga barang stabil, seronok dengar, kan? Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan yang akan datang. Tapi hakikatnya, siapa yang menang, harga barang tetap naik. Itulah realiti. Subsidi boleh turun naik, cukai boleh berubah ikut polisi semasa. Hari ini kata nak kawal harga, esok lusa harga tetap melambung. Yang jadi mangsa, kita rakyat biasa kuasa beli makin mengecil. RM100 sekarang dah tak sama macam RM100 10 tahun lepas. Tapi emas lain. Emas tak bergantung pada sesiapa yang memerintah. Tak kisah parti A atau parti B. Nilainya ditentukan oleh pasaran dunia, bukan manifesto politik. Sebab itu, kalau kita ada simpanan emas, kita jadi lebih tenang. Apapun keputusan pilihan raya, kuasa beli tetap terjaga. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Jadi, nak tunggu manifesto lagi atau nak mula simpan emas sekarang? Pilihan di tangan kita. Yang penting, jangan serah masa depan keuangan kita bulat-bulat pada janji manusia. Simpanlah dalam bentuk emas sebab nilainya insya-Allah sentiasa terpelihara. Okey, baik tuan-puan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa anda di next video.